kebesaran kita. Kita boleh ada nelayan Cina, nelayan India, nelayan Melayu. Kita boleh ada lembaga pengarah Melayu, Cina, India. Tidak ada masalah. Dan inilah kekuatan yang ada pada nelayan. Jadi kita bermula hari ini dengan semangat, dengan kebersamaan kita, semangat perpaduan di kalangan kita 7 PNK. Kita buat oleh rakyat, dan semangat itu kita ada semangat untuk berniaga. Dan insyaAllah kita akan jadikan. Bila persatuan jaya, yang akan senang ahli-ahli. Dan Alhamdulillah, ada banyak bantuan kepada ahli-ahli, bantuan kebajikan, bantuan bencana, hadap kematian, anak-anak nak ke sekolah, nak masuk universiti. Semua boleh dibantu oleh persatuan nelayan laut. Dan saya nak bagi satu penghargaan dan juga pengiktirafan kepada persatuan kawasan persatuan negeri, pada nikmat bahawa saya tidak melihat ada persatuan pekerja seperti ini dalam Malaysia yang boleh jaga kebajikan ahli seperti mana persatuan nelayan. Ini kehebatan persatuan nelayan. Ada bumbu, ada echo sounder, GPS. Gunakan betul-betul untuk tangkapan ikan, tingkatkan tangkapan ikan. Itulah harapan kerajaan supaya rakyat hidup senang. Hidup senang dengan apa? Dengan bekalan ikan yang cukup. Bila cukup, harga pun stabil. Dan inilah perjuangan kita bersama. Jangan merasakan kita ini kumpulan yang lekeh. Biarlah baju kita selekeh, tapi jiwa kita besar. Bahawa tanpa nelayan, tak mungkin kita boleh membina kekuatan negara kita ini bersama. Biar meniti di bibir-bibir rakyat melihat kekuatan nelayan, dan mereka akan sanjung dan angkat martabat nelayan, bahawa nelayan hero kami. Nelayan